Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT menemukan kita kembali dalam podcast Zayan yang dipanggil Ruang Cerita Zayan. Yang anda boleh tontonnya di YouTube Zayan ataupun dengarkan di Spotify, Apple Podcast dan juga aplikasi Shock. Setiap minggu hari Sabtu jam 11 pagi, episod terbaru anda kena nantikan. Dengan tetamu-tetamu yang power. Ataupun power ni macam mana ya, saya tak boleh guna sangat bahasa Inggeris sekarang ini. Baiklah. Dan saya cuba untuk menjaga tata bahasa, tata susila saya. Tata kelola. Tak cukup bunga. Jadi bagaimana harus saya cuba untuk susah lah nak? Cuba pantun balik pantun. Pantun boleh? Okey, silakan. Pergi ke kedai. Itu je. Kalau pergi ke kedai. Aduh. Dan seorang figura ini yang kita akan panggil untuk Ruang Cerita Zayan, of course akan memberikan inspirasi. Of course pula dah mula tercampur. Sudah tentu memberikan inspirasi pada kita. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Petri Yahya. Terima kasih kenal saya. Ya, selamat datang. Tadi Petri itu ikut Petri Yahya. Dia sebab ada FED, Zaf. Sebenarnya Petri. Tak boleh, saya sebut nama penuh beliau. Okay. Ahmad Petri Yahya tu. Terima kasih tu. Sebab apa tau, jadi macam nervous nak bercakap, nak menyusun kata. Sebab kita tahu figura di sini memang sangat menjaga bahasanya, memang daripada dia kecil. Itulah sebab saya bila sebut bahasa kan, setiap orang ni mesti ada punya elective tau. List macam katakan FBI suka apa? Katakan Quran kan, jadi di Quran dia macam ada benda yang elektrik. Jadi saya bila sejak kecil saya suka bahasa yang manis, yang puitis, yang cantik kan. Memang walaupun masa tu umur lebih kurang 6 tahun kan, kita tak pandai baca lagi kan. Tapi bila dengar macam ayat-ayat yang puitis kan, rasa macam sesuatu. Okey, kalau kata sejak dari kecil, innocent tu ada umur apa tu? 6-7 tahun tu. Oh, dia kampung sebab masa tu kan saya budak kampung dia mana ada hiburan bersangat je. Pantai Kemeh kan. So kalau saya yang habis form 6 semua tu, di buku ni kan letak bawah meja ataupun dekat katil semua. Saya beda-beda tengok tajuk buku tu macam bunga gerimis apa semua. Tapi kita tak faham lah, tapi tertarik kenapa ada benda yang secantik ni. Tapi bila dah besar baru kita mula baca-baca. Tapi banyak bahasa. Contohnya kalau kita tengok anak-anak muda sekarang ni, penggunaan bahasa dia memang mungkin mengikut peredaran zaman juga. Waktu itu masa besar tu umur berapa? Tahun bila? Kita sama lebih kurang umur, tak jauh sangat. Tak adalah penggunaan bahasa tu puitis waktu itu kan. Memang daripada dalam. Ya, ada okey, karya yang macam mana yang dibaca? Adakah masa tu dah baca sejarah Melayu atau macam mana? Buku cerita saya jumpa kan zaman dulu kan ada macam majalah Dewan Bahasa, Dewan Siswa semua, Dewan Sastra. Kan kita umur 8 tahun mana faham. Tapi kita suka hafal ayat-ayat yang macam bombastik. Macam kita tengok umur 8 tahun tapi kita dah baca macam intertextuality kan. Contoh lah kan. Kita tak faham pun. Tapi macam kenapa benda apa ni kan, kita baca kamus, lepas tu masih tak faham juga, tapi kita sukalah, rasa macam suka tapi tak faham. Kita membesar macam tu. Yelah, saya kagum tu sebab apa, umur 6-7 tahun dah buka Dewan Siswa. Kan kita buka apa dulu? Komik Shinchan. Saya bujal. Ingat tak bujal? Tak ada, lama sangat tu bang. Jangan beritahu umur berapa. Jadi perkembangan Ahmad Petri Yahya memang daripada kecil tu memang sangat sukakan bahasa. Dan bagaimana reaksi dengan mak ayah gitu? Adakah mereka juga pencinta bahasa? Itu macam ayah saya ni nelayan je. Kan tapi bila saya tengok macam kita beli surat khabar ataupun kita pergi kedai-kedai nak beli baju ke, kan batik pun ada nama dia kan. Contohnya macam batik ni nama dia Mega Melayang, batik ni nama Bintang Beralih. Benda tu macam cantik dan sedap. Dengar lirik lagu yang macam hebat pun kita akan salin lah. Dengar lagu yang dekat radio kita akan salin lirik dia. Kita buat macam buku scrap ke apa semua, salin, tapi walaupun dalam proses nak faham tu. Apa lagu-lagu awal yang Petri ingat lagi? Macam lagu Sufi Dhamma Sutra kan? Kalau ikutkan benda tu berat sampai sekarang pun, kalau kita kaji pun memang tak faham kan. Tapi dia suka yang benda macam tu. Walaupun lagu balada pun kan ada yang manis puitis kan. Kita suka mengkaji apa yang tersirat
ataupun maksud perkataan-perkataan tu sendiri. Macam itulah maksud dia. Tapi bila kita dah dewasa semua kan, baru kita faham rupanya bahasa ni ada banyak pecahan dia. Ada yang semantik, sintaksis, semiotik kan, yang berat-berat kan, teori. Cuba memahami ni. Okey, baik. Sampai saya sekarang sebab kita sibuk bekerja semua kan, jadi tak sempat untuk sesama pengajian. Tapi impian saya kalau boleh nak mendalami lah secara ilmiah formal benda tu. Adakah seorang Fetri Yahya ni bercakap memang macam gini kalau dengan kawan-kawan? Tak ada, dengan kawan pun dia ada, kita kan hidup ni ada circle dia kan, lingkungan kita kan. Kalau jumpa rakan pemantun kat kedai mamak pun kita akan macam ni lah. Oh ya? Wow. Kena orang yang sama gelombang. Sama wavelength dia. Mamak tengok macam mana? Ya. Kadang-kadang kita usik Mama. Kita usik Mama tambah tarik sejangkir lagi, apa tu? Tapi dia tak faham pun. Kadang dia macam, oh sudah habis lah, bukan maksud saya nak satu lagi. Nak secawan lagi. Nak saya latih budak pantun, mesti bila dalam latihan tu kena 24 jam macam tu, baru dia masuk benda tu kan. Kalau tu buat latihan on paper, kertas je, tak jadi. Bila masuk kelas tu, kita dalam lingkungan ni, semua kena cakap bahasa macam tu. Dia kena macam roh dia kena ada lah. Kena ada roh lah. Saya rasa sama juga kalau orang macam tu, macam Qari ke ataupun cakap bahasa Inggeris ke, dia kena betul-betul dalam zone tu, ekosistem tu. Tapi kalau saya tengok balik pendidikan Fetri adalah di institusi sains macam dekat SMK KS KUSES Sains Kuala Selangor. Kuala Selangor betul lah, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Kemudian Universiti Sains, matrikulasi sains dulu. Matrikulasi Sains. Yang bab sastra ni memang tidak mendapat secara formal lah. Macam ni, dia bukan kan bahasa zaman kita PMR dulu, kalau 8A je automatik dapat tawaran ke sekolah sains kan. Jadi walaupun jiwa kita sastra, tapi kita belajar lah. Kena ambil sains lah. Tapi jiwa kita tetap ada peluang. Masa kat sekolah pun saya memang dah buat benda ni, macam pemantun lah, berdebat kan. Memang jiwa kita yang tu. Sampailah ke universiti. Tapi masa belajar, cikgu masa tu tak ada kata awak ni memang pakar bahagian ni ataupun suka minat ke arah ini? Dia tahulah. Dia tahu. Tapi kita kalau ikutkan awak ni tak sesuai dengan sains ni kan. Right. Tapi kita bagi pelajar, kita kena committed lah belajar juga matematik tambahan, fizik, kimia semua tu kan. Maknanya Fetri, kita ni ada orang kata kita tak boleh asingkan. Contohnya buat benda yang sastra dan sains berasingan. Kalau tidak, kalau kita buat dua-dua, kita tak akan fokus. Tapi Fetri nampaknya berjaya untuk mengasingkan perkara tersebut dan cemerlang excel dalam kedua-duanya. Sebab dalam bidang pelajaran, dia pernah dapat anugerah pelajar cemerlang keseluruhan. Masya Allah. Keseluruhan tahun 1998. Oh, tahu. Saya korek semua. Korek semua. Okey. Sebab belajar, tapi bila bab minat tu kita kena betul-betul mengganas lah. Okey. Masa matrik kan saya masuk sains lagi. Tapi bila pengajian kita dah masuk ke komunikasi. Masa tu kita betul-betul berkarya lah. Sampai satu tahap macam saya nak tinggal alam kampus sebab kita tak puas lagi. Okey. Tapi kan setengah orang macam kawan saya ada juga yang kalau bertanding baru dia berlatih pantun. Tapi saya latih jiwa saya supaya berpantun ni kena hari-hari. Sebab saya percaya semua benda boleh hilang. Terutama yang paling saya risau, hilang sentuhan. Sebab saya tengok ada orang yang macam dia boleh menyanyi tapi dia dalam tak menyanyi dia macam dah hilang. Sebab kena hidup ni kena sentiasa ada bahasa Inggeris magic moment tu. Kalau tidak nanti dia macam akhirnya dia lost the touch. Betul. Macam orang kata orang yang pandai pantun ni genius. Sebab untuk mengubah satu pantun tu, dia perlu cepat. Okey, satu pantun untuk FBI. Untuk ruang cerita Zayan. Okey, kita nak dengar. Kenapa untuk saya? Sajalah. Dia macam macam tu. Okay, boleh juga FBI pun mungkin nak test juga Minda berpantun. Saya dengar jangan dulu. Pergi ke kedai. Saya dengar dulu. Okey, menjual. Okey, silakan. Yang senang. Asyik rasa saya berendang, Tuan memalu gendang bertingkah. Asyik rasa saya memandang, Tuan datang berseri wajah. Masya Allah. Kita pun macam nak bagi. Dia kata yang senang-senang yang senang. Itu ke senang? 2-3 kucing ular ni. Tu yang kita tahu. Ui, sedapnya. Masya Allah. Saya bagi masa. Berapa minit perlu? Aduh, saya rasa habis podcast pun tak dapat lagi lah sebenarnya. Mengagumkan. Sebab saya bukan ini kali pertama saya nampak Ahmad Fetri bila berada di kelas daurah dan sebagainya.
Fetri juga diminta untuk membuat ataupun mengeluarkan madah-madah macam ni je. Pam pam pam. Masya Allah. Sampai sekarang dalam buku ke kena tulis lagi. Baca kan, dengar-dengar ke tulis lagi. Ada buku nota lah untuk apa bahasa hari ini. Okey. Sebab benda tu boleh hilang kan, terkena tulis sehari-hari. Maksudnya vocabulary untuk bahasa-bahasa puitis ni ada banyak yang kita tak guna kan. Banyak. Kadang-kadang daripada kata-kata orang seberang Indonesia pun lain kan. Bila saya travel, saya suka travel, di mana saya pergi saya akan cari apa puisi di tempat tu. Macam tak kisahlah Afghanistan ke Syria ke. Yang terbaru saya baca mungkin terjemahan Jepun walaupun tak secara langsung. Dia kata kadang-kadang bukan orang tu yang berubah, tapi topeng dia yang tertanggal. Masya Allah. Benda tu kan macam simple kan, tapi dia ubah dalam POV yang lain kan. Jadi saya suka benda yang macam dengar tu sedap. Yang terbaru saya tengah obses membaca karya Rumi lah. Rumi ni dia payah. Saya baru nak tanya benda tu sebab saya baru balik dari Turki. Konya. Saya pergi makam beliau lah. Alhamdulillah memang bukan nak kata makam tu apa, rasa macam seronok sangat berada di tempat orang yang memang ahli kan. Betul. Saya memang kagum sampai anak nombor 4 saya pun nama bukan Rumi, tapi di Turki dia panggil Mevlana. Yes. Jadi anak saya keempat ni Mevlana. Masya Allah, memang nama tu Mevlana. Dia kata sebab Rumi kata contohnya macam jangan takut dengan kekosongan, sebab seruling kan kosong itu menghasilkan bunyi yang amat indah di muka bumi. Walaupun seruling itu kosong kan, tak ada apa-apa, memang tak ada apa-apa, tapi dari kosong itu lahirlah kemerduan irama seruling. Masya Allah. Saya tengok Fetri cakap, saya macam terkesima, macam ayat-ayat yang keluar tu macam okey, apa perkataan yang akan keluar yang lain untuk kita biasa dengar untuk hari-hari ni. Kita bercakap ni pun macam very relax kan, tapi sebab macam saya zaman sekolah, zaman universiti, kita dah dilatih supaya bila bertanding kan, zaman walaupun lawan pantun, tak boleh ada pen dan kertas. Dalam masa 60 saat tu dia kena jawab. Semua dekat kepala je. Bila saya tinggal juga, bila ada kawan dah semua grad kan, dia dah tinggal, saya rasa kalau tak buat ni dia macam tersangkut-sangkut. Maksudnya kena buat hari-hari. Dia satu hari-hari untuk kebiasaan lah. Satu lagi kita kena pressure jugalah. Tekankan diri kita supaya untuk keluarkan mutiara tu. Sebab saya tanya macam orang yang hebat-hebat kan, macam Datuk Absar Hassan kita, kalau dia berkarya pun dia kena paksa, dia tak boleh tunggu. Kalau tunggu lah, takut tak sampai langsung. Faham. Saya kadang-kadang saya rasa macam kita ni dah 40-an takut berkarat kan. Baru ni saya jumpa penulis hikayat Meromah Wangsa, Profesor Datuk Asmah kan. Saya tengoklah nama panelis saya. Umur dia 85. 85 tapi masih lagi buat kajian. Tajam lagi fikiran. Kita kan 40-an dah macam dalam kan. Okay, that's it. Dan jadi saya pun kena, maksudnya kena sampai matilah kita kena berjuang dengan benda ni. Saya tertanya-tanya, anak-anak Fetri Yahya bercakap dengan mereka, mengajar mereka tak? Tak. Adakah jangan tengok televisyen hari ni ke macam mana? Dilarang masuk. Sebab rumah kan saya biarkan dia jadi manusia. Nanti bila dia besar dia faham, dia orang akan tanya. Sebab sekarang ni orang dah boleh tanya mereka bila dah besar kan, tanya ni kadang-kadang lucu lah, kata ayah awak ni pelakon Jejak Rasul tu kan. Dia macam pelakon budak-budak kan. Kadang-kadang lucu lah kita, ayah awak ke yang berlakon Jejak Rasul? Jadi dia akan terpanggil, dia akan rasa macam apa benda ni kan. Biar dia orang berkembang dan faham sendiri. Sebab saya tak nak, macam saya pun membesar dalam keadaan tak dipaksa, biarlah mereka jumpa sendiri. Ada yang menunjukkan minat antara empat orang tu? Saya ingat yang nombor 2 dan nombor 4 yang lelaki lah, lebih nampak ke arah bahasa. Cuma nanti kena latih sikit lah. Okey, Fetri ada rasa macam janggal kalau orang ajak berbual macam biasa, engkau aku jom ada tak? Brother. Bila mula-mula tu tak, tapi lama-lama kita rasa macam bersalah. Macam saya pernah dapat skrip kan, pengacara di luar, tapi bila saya dapat skrip tu, kita hai korang, jom kita, alamak macam dekat. Tak boleh rasa macam berdosa sangat. Macam merosakkan masa. Kita biasa macam kalian tiba-tiba kena korang buat apa tu, macam dah tak boleh dah. Macam tak pernah dengar daripada Fetri, masalahnya tak pernah dengar bahasa-bahasa sebegitu. Betul lah, dapat skrip orang suruh kan, macam saya tak boleh lah buat macam ni. Macam kita dah betul-betul dalam fikiran kita ni, kita kena buat macam ni. Kita punya template hidup kita ni dah
ke arah lain kan. Okey, bila masuk dunia penyiaran memang ada pelbagai. Kalau kita tengok dari industri hiburan pula tu, memang bahasa tu memang salah lah. Dan saya selalu ditegur oleh FBI sewaktu ke udara. Tata bahasa dan sebagainya. Antara yang selalu nak ulang saya beritahu mereka-mereka. Jadi mereka-mereka yang itu salah tu sebenarnya kan satu mereka saja, betul? Betul Fitri? Betul. Satu lagi warga-warga. Warga dah semua kan. Okey, baiklah. Saya sikit aja tapi sifu yang sebenar tak adalah. Saya cuba hari-hari nak macam mana nak cuba kelainan. Contohnya macam saya kata nak tanya Nana, kenapa Nana nangis? Kita cuba yang lain pula. Nana, air mata tu pun maksud dia. Kadang-kadang kita tanya nangis macam orang tak tahu jawab. So kita tukar pendekatan bertanya tu. Jadi itu semua akan kita dapat kalau kita berjumpa dengan ramai orang kan. Kadang saya macam lepak-lepak di masjid kan, tiba-tiba jumpa pakcik lama dia kata, kita ni biar putus kasih jangan putus suap. Maksudnya putus cinta sekalipun, fras menongging pun makan tetap kena makan. Itu saya salin lah, cepat-cepat salin, takut lupa kan. Jangan putus apa tadi? Biar putus kasih, jangan putus suap. Jangan putus makan. Kita sakit bercinta tapi tak makan lagi teruk kan. Kadang-kadang benda kita dapat tapi jalan je. Walaupun dengan minta maaf ya, kadang-kadang orang tu kerja dia macam bibik kan, dia sapu sampah, tapi kadang-kadang bahasa mereka tu ada keindahan tu. Ya. Awak sangat saya rasa mendalam pasal hal gitu. Kita mungkin berjumpa dengan orang tu tapi kita tak kisah. Itu satu hal lah. Tapi ada juga di kalangan mereka ada masyarakat yang mungkin memandang sinis sikit lah dengan orang yang macam Fitri ni. Bila dia berjumpa mungkin dia akan keluarkan bahasa-bahasa sindiran kan. Mesti Fitri berjumpa dengan orang macam tu. Ada, sebab kadang-kadang kita dijemput untuk baca puisi ataupun berpantun. Kadang-kadang kita tahu siapa kita punya khalayak audiens kan. Pernah dapat juga golongan Mak Rempit. Bila kita buat baru nak mula kan, julang bintang tampunglah sinarnya, poyo lah apa semua kan. Sebab mereka datang tu nak makan je, bukan nak dengar puisi-puisi. Tapi saya tahu okey, inilah cabaran sebenar kita. Sebab saya sedih sebab dalam satu ayat tu semua najis mukhalazah ada dalam sebutan. Kan keluar semua. Sebutlah apa binatang yang ada, maki hamun semua. Takkanlah kita nak nanti anak kita membesar dia punya lingkungan betul. Macam ni kan. Biarlah orang senior kita hari ni, tapi kita jadi agent yang kecil untuk perbesarkan bahasa kita yang indah ni kan. Tapi perjuangan tu bukan mudah, Nana. Payah betul. Perjuangan tu bukan payah, dan Fitri mengambil jalan itu sangat mencabar sebenarnya. Dan Fitri tengok generasi sekarang macam mana untuk mendidik mereka ke arah itu. Mencabar sebab memanglah mereka dapat A+, A bahasa Melayu, tapi bila keluar bilik darjah, saya boleh dengar semua campur rojak. Bukan rojak tu tak kisah, sebab tu bahasa perbualan kan. Tapi ayat-ayat yang tak sedap, yang baki hamun, ayat-ayat yang macam itulah, mencarut dan sebagainya lah. Okey, kalau kita tengok lagu trending, lagu sekarang, dulu masa kita membesar banyak lagu-lagu makna dia tersirat, perkataan dia sedap, puitis. Tapi sekarang lagu lebih relax. Engkau kat mana, jom kita lepak, healing ke, macam tu kan. Alamak, raya lagi. Contoh. So maksudnya nyam ketupat. Maksudnya bahasa sekarang, dulu kita nak dengar bahasa yang berbunga-bunga, yang cantik, kita dengar lagu. Walaupun lagu tu rock ke kan, atau lagu balada dan sebagainya, mesti maksud tu bahasanya berbeza. Pendapat Fitri, dan kenapa start menulis lagu juga? Sebab kita boleh relate. Itulah bila saya mula lagu pun sebab ada pertandingan. Masa tu lepas graduasi, ada kan kita masih guna Nokia zaman tu kan. Jadi apa-apa kena pergi ke cyber cafe juga. Situ ada pertandingan Anugerah Hati Merdeka. Siapa masuklah ya. Masuk, jadi alhamdulillah menang. Jadi bermulalah kerja di masa tu. Dan sebut tentang bahasa tadi tu. Sebab kita kena tahu memang itulah bahasa orang berbual kan. Kalau hujung-hujung mesti ada baju cantik tu, macam mesti ada apa siap, apa tak pastilah ke apa minta siut, mesti ada hujung-hujung tu sebagai penegasan kan. Ahmad Fitri tak pasti tentang siut. Macam itu bahasa berbual. Tak guna kita terimalah ya. Cuma itulah saya dengar seorang profesor kata, hidup ini ramai yang ada, kita akan bercakap mengikut laras bahasa intim. Sesama Mak Rempit ada dia punya bahasa dia. Dan sesama kata orang radio ada bahasa dia kan. Sesama pemain bola ada bahasa dia. Jadi
kena pandai lah di mana kita nak bertopeng dengan bahasa yang sebenar tu. Bertopeng. Saya risau juga nanti macam saya pernah dengar pengantin berucap kan. Dia tak tahu bila bahasa Melayu dia tak biasa berucap. Kita terima kasih pada mak ipar saya. Saya kan mertua kan. Jadi saya impikan buat program yang macam dia macam bahasa Inggerisnya explorers tapi dia kena kaji tentang bahasa. Masya-Allah. Cari 20 nama ulam di pasar ini. Dia mungkin dia tak tahu apa ulam raja yang mana Kantan kan. Kena latih dalam tu supaya menghiburkan. Mungkin mereka rasa berat kalau dalam kelas buat subjek sastra macam terbeban. Kita buat benda tu macam seronok. Okey, namakan ini dia 8 jenis kuih Melayu. Namakan setiap satu. Dia pun mana tepung pelita ni satu. Maksudnya bagi nampak seronok lah. Mereka ada potensi, cuma suasana tu kadang-kadang hambar, dia orang tak rasa tertarik untuk mendekati. Faham. Maknanya Fetri memang nak bercita-cita untuk mewujudkan apa pertandingan ke ataupun pertandingan yang sesantai, rancangan TV yang macam tu Okey, saya nak tanya satu perkara. Apabila orang ataupun kita lah memperjuangkan tentang bahasa Melayu, bahasa yang cukup indah ni, ada juga bunyi-bunyi suara sumbang. Bahasa Melayu tak akan bawa you ke mana. You kena menguasai especially bahasa Inggeris. Terutamanya bahasa Inggeris. Maafkan saya yang menggunakan especially menggunakan terutamanya bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa lain. Kan? Jadi apa komen? Sebab orang memandang bahasa asing itu lebih berpotensi jauh berbanding bahasa Melayu. Saya cemburu tengok macam orang Jepun ke Turki, Jerman, mereka kuat dulu bahasa mereka. Walaupun dia tu memang bagus bahasa mereka kan, bahasa Inggeris ke bahasa asing, tapi bahasa sendiri mereka tak tinggal. Saya tengok kalau dengan orang asing ke, dia orang cepat-cepat tukar kan, tapi bila sesama mereka tetap agungkan bahasa sendiri. Cuma pernah lah juga dalam program serantau, bila pergi ke camp Vietnam, semua cakap Vietnam, camp Thai, Putai kan. Tapi bila sampai ke camp Malaysia, kenapa bahasanya macam ni? Tak dengar bunyi Melayu sangat. Dia campur-campur. Macam tempat-tempat lain semua bahasa sendiri, walaupun mereka ni semua boleh bahasa Inggeris kan. Tapi bila bertemu sama mereka angkat tinggi nasionalisme bahasa tu. Tu yang kita nak cari. Dah kena acuan tu biarlah global, tapi lokal tu kena mantap dulu. Kat mana salahnya? Petri itulah sebab kita ni jenis yang toleransinya baik kan? Dan juga tak ada ketegasan kepada ni. Sebab itu kita tengok macam papan tanda pun masih lagi banyak yang tak betul kan. Sebab setengah tempat tu mereka ni tegas sangat lah. Macam saya pergi ke Jerman ke buat apa sekalipun, ada undang-undang yang semua orang hormati. Macam Turki ke kan, mereka ni sebab sekawan Turki saya yang belajar bahasa Melayu, dia kata orang Melayu ni dia macam kami ni orang Turki macam Arnab. Kenapa kata kami ni memang jinak, comel, baik, tapi kalau orang tu kami rasa orang tu boleh rendah, kami akan lari tanpa dapat dihidu lagi. Macam Arnab lari lah. Mana ada begini, tadi comel-comel. Kalau rasa macam kami ni budaya tinggi, kalau kita bercampur dengan budaya rendah ni macam tak serasi, tak marah, cuma senyap-senyap larikan diri. Adakah sebab tapi tak mungkin juga sebab kita mungkin dekat Malaysia berbilang kaum, senang untuk kita berbahasa Inggeris yang semua orang faham. Tapi kita tengok di Indonesia ada juga yang percampuran mereka lagi luas kan. Chinese pun ada juga, tapi semua berbahasa Indonesia. Kalau Indonesia ni itulah dia, mereka ni kes yang istimewa sebab semangat mereka ni sangat cinta negara tu luar biasa. Kalau sebut Indonesia je, semua orang akan merasakan tiba-tiba je kebersamaan. Padahal tadi mereka ni sedang berbahasa Inggeris, nyanyi lagu yang tapi bila bab Indonesia, dia punya kekaguman pada negara bangsa tanah air tu luar biasa. Sejak bila yang Fetri tiba-tiba teringin ataupun terbuka jalannya untuk menyertai stesen TV? Sebab saya pernah nampak, ramai orang pun mungkin pernah tengok video viral di antara Ali Iskandar dengan Ahmad Fetri. Yang tadi sebab lah masa zaman Nokia tu, lepas graduasi kan, tengah isi pertandingan kan, tengok apa benda, saya hantar je lah, tak sangka muncul juara. Pada asalnya saya ingin masuk ke kan mencabar, tiba-tiba kerana pertandingan tu mudahkan laluan ke sebab masa tu kan kita tak ada media sosial lagi. Jadi bila kita masuk pertandingan tu, ramai orang kenal, jadi senanglah untuk akses. Sejak kita pun bidang penyiaran kan.
Okey, dan sampai sekarang bertahan. Sampai sekarang Alhamdulillah. Dan bukan setakat rancangan biasa-biasa. Beliau juga pernah bukan pernah ya, Jejak Rasul tadi tu satunya. Lagi apa lagi ya? Sekejap saya nak tengok Malaysia hari ni kuis pacak sembang viral ya? Macam-macam lah kita buat tapi yang utamanya MHI dan Jejak Rasul. Kalau dulu masa kita zaman muda kita buat tugasan untuk tugasan, tapi kita dah masuk ke alam jadi pakcik-pakcik ni kan. Kita faham kan benda yang kita buat tu buat kita rasa menangis lah. Kita buat lebih kepada hati. Contohnya kita tentang sejarah ulama kan. Bila kita kaji tu di set pun kita rasa macam sebab kita dah faham kan ada ulama yang sampai mati lah untuk pertahankan agama. Macam kita buat tentang contohnya kisah tentang Melaka kan. Melaka ni kan dikenali sebagai Serambi Mekah. Tapi sekarang kan cuba cari kat mana Masjid Agung Melaka. Padahal dia zaman gemilang Islam yang dihormati. Tapi tak ada Sultanan tak ada langsung Masjid Agung Melaka. Rupanya di bawah timbunan kota-kota Portugis. Dan bila saya berbual seorang profesor doktor, dia tengok negara jajahan Portugis, kalau India, kalau tempat-tempat lain peta dia nampak macam cantik sama je. Kalau Melaka unik sikit sebab ada macam belok-belok sikit. Rupanya tu macam melambangkan kubah yang tertindas, yang terkambus. Banyak yang tersirat masa sebenarnya. Bukit Melaka kan nama dia bukit lain kan sebelum ni kan. Dia punya kan dia jadikan gereja bila Portugis masuk. Dia punya pintu tu arah kiblat. Kita jumpa banyak benda yang macam bila kita dah faham Islam ni agama, benda tu menyedihkan lah. Mencabar tak? Mencabar nak buat Jejak Rasul sebab ia bukan satu program yang mudah. Sebab bagi saya Fetri berjaya menggantikan host Zainal Arifin Ismail. Dan sebelum itu dia punya penjenamaan dia sangat kuat. Terus saya pun kalau ikutkan memang kita takut dan kita memang Abang Zainal ni memang legenda. Saya rasa tak ada orang boleh lawan dia lah, dia punya orang. Tapi kita buat demi tugasan dan demi untuk sambungkan ilmu tu. Kalau ikutkan, kalau tanya orang siapa yang mampu tandingi dia, semua orang surrender, takut kan. Betul. Tapi demi tugasan kita buat juga. Ternyata untuk jadi host insyaAllah ramai boleh buat. Tapi kita kan di ni dia kena fleksibel semua kita buat. Yang paling mencabar kalau kita masuk ke Palestin, kerana masa itu Israel benarkan masa yang terhad je. Kalau kita buat sebelum konflik ni lah. Sebelum konflik ni memang sebab kita kena bawa emosi juga. Macam seminggu sebelum kami datang, ada pelajar perempuan Aceh 1 orang Palestin balik sekolah, tengah budak-budak sekolah balik sekolah mesti selok poket, ambil gula-gula. Israel tuduh dia nak cari bom. Ya Allah. Ditembak sampai mati kan. Allahuakbar. Kalau kita tak kuat emosi, tak dapat membawa profesionalisme, tak boleh buat. Kita ada bapa, kita bapa kan, ada anak semua. Benda tu akan memberi tekanan emosi yang hebat kan. Dan bila kita dapat masuk pun kita 20 minutes only, 20 minutes. Jadi so kita buat stand up semua tu tak boleh silap langsung. Tak boleh fumble ke apa semua. Maksudnya kita kena betul-betul dalam masa yang terhad tu gunakan sebaiknya. Kena ada ilmu lah. Kalau kita tak boleh masuk sini, jadi kita tak boleh buat cerita tentang sini. Maksudnya kena gunakan segala ilmu, kemahiran kita ada untuk bercakap tanpa tergagap lah. Sebab mereka ni keliling kita adalah senapang semua kan, apa-apa boleh jadi. Ketakutan memang. Sebab kalau kita buat kerja dalam pressure tu lain jadinya kan. Tengah bercakap tiba-tiba kan. Kadang kita bercakap ni, kadang jurukamera kata berhenti, tukar-tukar sudut kan. Jadi kita terpaksa macam buat sekali lagi. Bila dah ulang banyak kali, orang akan tuduh kita pula. Saya pernah buat rakaman madrasah di Jerman. Jerman sepadan dengan Belgium. Bila kita buat banyak kali, kebetulan pula hari yang sama lapangan terbang Belgium kena serang, kena bom. Allah. Jadi semua masjid memang dipantau. Kebetulan pula saya ada di masjid tu. Saya kena tangkap. Allah. Kena tangkap, kena gari. Sebab secara rambang. Sebab saya kan belum masuk masjid tu nak buat stand up kan. Jadi macam tak jadi, tak apa lagi, buat sekali lagi. Gitu. Mungkin orang buat laporan. Ini mungkin sesuatu ni pelik ni kan. Jadi saya dengan pelajar Jerman yang membantu, jurukamera, seorang wartawan ni, kami kena gari. Bayangkan, semua hidup saya tak pernah kena gari. Ada kami 6 orang yang bawa senapang keliling kami 20 orang. Allah. Dengan dia punya FRU lekuk kan. Kemudian kita saya macam
Gegap tu macam let me explain. No English, speak French only. Oh. Sebab dia Belgium tapi wilayah yang cakap bahasa Perancis ya kan. Jadi kena tangkap penegari. Jadi kemudian dengar bunyi, semua kena buat apa yang patut lah. Jatuhkan semua telefon, kamera. Jadi sejuk kan, cuaca sejuk. Kemudian dia buat siasatan. Lepas tu dia panggil satu van, satu orang. Tak boleh sekali. Dia tak nak nanti bersembang. Saya satu van, saya seorang kena gari masuk dalam, pergi ke balai polis. Allah. Jadi lepas tu dia ambil telefon dia semua tu dekat 3-4 jam jugalah. Lepas tu semua orang cakap bahasa Perancis saja. Saya tengok kemudian ada makcik ni dengan anak perempuan pun datang seorang-seorang. Lepas 4 jam baru dibebaskan. Baru ada yang boleh cakap bahasa Inggeris. Dia kata, actually what happened, kata, now security to the maximum level. You know what happened? Lepas tu dia beritahu, punya dekat airport, airport tu kena serang. Mencabarlah sebab macam di Turki pun, walau buat jejak rasul pun ada jurubahasa pun, tapi itu kawasan sensitif. Maksudnya walaupun dalam Turki tetapi bergolak. Kemudian baru nak bercakap, tiba-tiba polis datang. Bila buat jejak rasul ni kan, kejap-kejap dengan bunyi siren, polis datang, kemudian SB datang, askar datang. Asyik kena tangkap, asyik kena, itu je cabaran dia macam tu. Tapi itulah yang mematangkan pengalaman banyak lah sekiranya kan, sebab melalui ini dan cerita tu sendiri boleh dikongsikan bersama dengan lebih ramai. Dan sekarang social media adalah satu medium yang mana Fetri memang sangat aktif juga berkongsi penerimaan waktu mula-mula masuk social media. Sebab dulu kita macam pakak-pakak makcik lah nak cakap transformasi ataupun transisi. Nampak perkataan saya tu transisi ataupun transformasi. Transisi tak besar sangat. Tapi mengejutkan bila saya buat macam tu, sebab macam di laman sosial tertentu dia macam sensitif kan, kita kongsi sikit, kita tengok dah dapat notifikasi kena ban kan. Sebab kita memang mencabarlah. Mana video ni rupanya kena alihkan. Jadi saya buatlah juga macam benda yang mudah-mudah dulu. Macam contohnya saya buat apa beza merah padam dengan merah padma. Sebab orang kata yang sebenarnya lah merah padma bukan merah padam. Kalau hijau jawi macam tak dapat bezakan. Jadi kongsilah merah padam ni merah yang betul-betul marah sampai tak dapat dipadamkan lagi. Menyala lah. Tu merah padam, muka dia memang merah padam. Kalau merah padma ni muka maksudnya bukan teratai, so maksudnya muka merah yang blushing. Kita buat santai dulu. Nanti baru kita buat yang berat-berat lah. Padma ni bunga teratai, tapi dia warna merah jambu. Macam Nana sekarang merah padma lah. Merah padam. Okey. Kawan sekolah saya ada nama Padma Batis. Bukan dia, memang kita panggil dia Padma. Sanskrit ni memang ada banyak persamaan kan. Macam Kencana. Bila saya buat Sanskrit, sekarang kan saya suka masuk ke sekolah sebab zaman mereka ni beza kan. Saya buatlah contohnya macam minggu ni bulan patriotik. Kenal tak siapa acapan simbol kepada perpaduan kan? Tuliskan siapa acapan. Dalam 100 orang 98 jawab apa tu? Acapan, siapakah acapan? Dia cakap Ashraf Irfan. Sebab acap Ashraf, Pan tu Ipan. So majoriti jawab Ashraf Irfan. 90. Dia kata siapa acapan ni? Jawapan yang saya terima adalah Acap. Mungkin sebab dia orang muda lah. Muda kan. Jadi bila saya tu bukan Ashraf Irfan. Wow. Ashraf Acap. Pan tu mungkin dengan Ipan lah. Jadi bukan acapan ni pelawak yang semua zaman dulu orang suka pelawak yang pelbagai bangsa macam sono satu kaum. Mereka tak tahu. Macam zaman dia berubah kan. Adik tahu tak apa disket? Disket tak tahu lah kot. Pernah beli kaset tak? Di kaset pun tak tahu. Nenek adalah beli dulu ke tak macam tu. Nenek beli dulu. Ya Allah, rasa macam nenek dah kita. Itulah kan. Wow. Kita pernah melalui zaman tu sebenarnya. Sekali kita buat nak ajar pantun, pembayan pantun, mereka terhad bunga mawar, bunga melati yang mereka nampak je. Tak nampak lagi macam keindahan bunga anggrek. Lepas tu bunga anggrek tu apa jadi? Bersilang kenanga ke mereka tak ada kemahiran sekarang, tak pandai untuk artikulasi. Sebab hidup mereka kan mudah. Zaman sekarang kalau tak suka hidup mereka scroll, kalau guna remote control, macam tu. Jadi hidup mereka senang. Tak pandai, susah payah untuk menjelaskan. Dan bila cakap tentang penulisan lirik pula, kalau tak silap dalam 2004 menulis kepada Nur Aniza Idris, itu permulaannya.
permulaan. Juragan apa nama? Ayuh Juragan. Ayuh Juragan. Kategori Ada perbezaan menulis biasa dengan menulis lirik? lirik lagu ni kena dengar melodi dulu. Lepas tu dengar melodi, kalau dapat tahu siapa nyanyi lagi senang. Kalau macam Siti dan Liza, saya akan banyakkan huruf S. Sebab mereka ni kan suara gemersik kan. Bila disebut kata tu semua naik, semua dengar jelas, cantik kan. S, huruf S. Macam huruf S. Kalau suara yang gemersik. Kalau suara FBI? Banyak huruf A di hujung. Sebab dia nak tarik kan. Dia kena A kan kena buka mulut kan. Okay. Contohnya lagu apa yang A Bukan sebujung dia jiwa ke kata-kata ke macam A kan. Janazin ni lagu banyak A kan. Lantang kan, jadi kena banyak huruf A. Dia ada kena mengena dengan karakter seseorang juga. Karakter penyanyi tu. Dan cara lunak tak lunak suara tu, gemersik ataupun tidak, memegang peranan. Ya, betul. Sebab saya kalau tengok ni lagu-lagu yang hebat pernah dihasilkan, Ayuh Juragan tadi, Puteri Lena Samudra, Nora. Itu hebat tu sebenarnya. Sampai Bila Misha. Sampai Bila Cintamu, Datuk Siti. Pawana Ziana Zain, lagi Bashirah, Datuk Siti juga. Angkara Siti Nurhaliza, Permataku. Bila tu terlalu memuja Mana Wani biasanya lagu Hasita. Misha kan. nangis. Jangan disebut-sebut. Masya Allah. Sila. Selalu penyanyi yang minta Fetri tulis ataupun Fetri Dia yang ada pelbagai lah. Ada yang Composer kita lah normally proposekan, ada yang kita terjalan, ada juga yang meminta. Tapi untuk irama Malaysia, dia kena, itulah sebenarnya yang paling payah irama Malaysia. Sebab penyanyi tu yang akan membawa keindahan lagu tu. Lenggok tu yang mahal tu. Ya, betul. Bukan semua ada lenggok untuk menyanyi irama Malaysia. Siapakah idola ataupun somebody that you look up to dalam penulisan lirik? Lirik, kalau lirik tu balada yang senang, saya suka tengok Habs Hassan. Sebab dia pandai buat lagu tu nampak macam ringkas tapi mendalam. Kemudian saya teruja tahun ni banyak jumpa penulis yang saya minat. Asal Mazhab? Bukan? Itu memang dah jumpa dah. Tapi ni berbual panjang. Macam Luqman S, Amran Omar. Tapi saya tanyakan persamaan mereka, abang bagi tips macam mana hasil lirik yang hebat ni. Semua akhirnya mengatakan bahawa ilham itu kena naik ke atas. Kena bermunajat, berdoa untuk diturunkan ilham. Wow. Tak pernah saya jumpa orang yang hebat dia kata dia tak jarang dia tak berada sebab kata saya ni sangat bergantung kepada ilham yang Allah berikan. Sekarang ni macam setiap hari akan terima SMS atau WhatsApp broadcast daripada Luqman S kan. Semuanya menjurus kepada Ukrawi. Walaupun mereka lagu-lagu cinta sekalipun, tetap mereka bermunajat kepada Ilahi untuk dapatkan ilham tu. Sebab tu sebab dia kurniaan dari atas, hasilnya pun memang indah. Terus dia ada macam hubungan connection macam tu. Sebab kita nak bergantung pada akal dia sangat terhad kan. Betul sangat terhad. Ahmad Fetri dah mulakan rutin itu. Kita kan iman kita kan turun naik kan. Jadi sebab itulah lagu-lagu yang sedih lagi sedang ditulis. Sebab sedih ni ada kaitan dengan merayu pada Ilahi, kesedihan berdoa, dia akan dapat lagi sedap feel dia punya rasa. Kalau kita menulis ketika senang kan macam lambat sikit ilham tu. Maksud lagu-lagu bahagia payah untuk ditulis? Lagu-lagu bahagia susah nak tulis? Bahagia kan macam senang kan. Bila kita dalam keadaan yang gelap gelita ni, dia punya tu lebih mengalir. Okey. Faham. Dalam keadaan sekarang lagu-lagu yang mudah, lirik yang secara direct ataupun terus macam tu, bahasa simple. Bagi Ahmad Fetri ni adakah timbul kerisauan ataupun Fetri rasa itu tak apa trend masa sekarang ataupun mereka perlu buat pada konsep lagu. Kalau dia nak senang, itulah yang jawapan dia. Tapi kalau dia macam dah orang berfikir sikit tu payahlah. Sebab saya pun kadang masih lagi tengok lirik lagu yang lama kan, macam mana dia punya kaedah pendekatan. Macam lirik lagu Kau Pertasa ke Sanjung Sudin kan kata. Kadang-kadang saya boleh buat pantun daripada lirik lagu abang ni. Berikan padaku secawan kopi yang manis bergulakan realiti. Hulurkan padaku sekeping roti tapi jangan bermentikakan mimpi kan dia kata. Benda tu macam sedap dia dengar.
Sebab bila kita buat, bila dia petik pun sedap juga. Padahal dia petik aja macam tu. Kita buat satu segmen dekat FNM Pagi Zayan, ada satu segmen selak lagu. So kebanyakan lagu-lagu untuk selak lagu ni lah lagu di luar kategori nasyid, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan motivasi. Dan bila kita selak lagu ni, kita sebelum ni kita dengar lagu ni seronok-seronok je nyanyi, tapi sebenarnya bila kita selak, bila FBI buat dan kita baca lirik-lirik dia, maksud dia lain daripada apa yang kita faham. Contoh lagu apa yang kita buat hari tu kata, ini maksudnya dia kembali kepada Datuk Nash punya lagu. Datuk Nash, Ku di Halaman Rindu. Ku di Halaman Rindu. Kita kan lagu rindu dekat kekasih. Macam lagu Dhamma Sutra pun kan banyak penulisnya bawa Sufi kan, Sufi, asyik semua tu. Asyik. So bila kita dengar, kalau kita faham dan kita hayati lirik dia, sebenarnya maksud tu lebih mendalam. Sebab itulah cantiknya bahasa tu. Ada pelbagai maksud sebenarnya. Okey, mengikut pemahaman. Sementara Fitri masih di sini, lagu-lagu apa yang boleh kita selak dekat ni? Okey, nak lagu yang macam mana? Lagu yang berbentuk kerohanian, ketuhanan. Tak bukan lagu cinta lah. Bukan cinta sesama makhluk, tidak. Kalau ikutkan lagu Samudra yang saya buat Nora tu pun, dia ada maksud dia kepada Islamiah sebenarnya kan. Okey, kita take note sekarang. Bukan take note. Kita rakam suara ni. Untuk kita bukan. Kita minta huraikan sedikit. Tapi tak panjang, ringkas saja. Lagu ini mengenai apa dan mungkin perkataan-perkataan tertentu. Dan akan kita mainkan rakaman ini sebelum kita pasang lagu Samudra Nora. Macam lagu Samudra kan, dia awal dia menyanyikan, ku gemuruh irama melewati hamparan hati, ku menanti sejuta suara yang memanggilku Seri Kandi. Irama tu mungkin bermaksud kepada kita dengan Quran, selawat semua sebagai asas mukadimah kepada sebuah perjalanan. Lepas tu dia masuk yang lirik, jika tak kutemu kekuatan, ku ratib semangat kebangkitan, lautan bergelora, tidak gentar ku harungi. Maksudnya kalau dah ada azimat Quran dipegang teguh, apapun rintangan seluas lautan, tak takut lagi dah. Sebab kita ada keterikatan yang tinggi dengan yang maha atas. Keyakinan. Masya Allah. Ahmad Fitri, kami minta izin untuk siarkan ni. Hari ni hari Sabtu ni kan. Minggu depan hari Rabu kita lagu ni. Boleh? Lagu Samudra Nora. Samudra inspirasi dia daripada yang pertama, sebab ayah saya nelayan. Samudra dan ombak ni lah permainan hidup. Sebab walaupun ombak mengejar pantai, tapi tak selamanya ombak dan pantai bersahabat. Ada kala bila tsunami berlaku, semuanya terhembas. Kan? Masya Allah. Samudra. Yang kedua, kisah Nabi Musa AS. Kan ada kaitan dengan laut kan. Kalau Allah kata kun fayakun, benda yang tak logik akal pun boleh terbelah untuk memudahkan laluan orang yang dicintai. Wow. Lagi lagu lagi. Kita nak buat stok untuk 2-3 minggu. Sebenarnya kan itulah kecantikan bahasa. Orang cakap alah, bahasa is just bahasa. Bahasa adalah untuk menyampaikan maklumat. Kalau A faham apa B nak sampaikan, that's it. Itulah saya sekarang memang tenggelam dengan karya Mevlana lah. Mevlana. Bila kita baca buku-buku dia tebal, panjang. Saya 2 tahun belajar pun takkan habis. Sebab bila jumpa ni, alamak, tersangkut lagi. Saya ni bila dapat satu kali, saya akan terbawa-bawa dalam hidup. Macam dia kata, kamu memakai biru, kamu memakai hitam, kamu berselendang hitam, sebenarnya bukan kamu yang merancang. Telah ada pada garisan takdir, kamu hanya menjayakan takdir itu sahaja. Kan? Kalau saya memukul Permaidani ni, bukan bermaksud saya benci Permaidani, hanya ingin mengusir debu-debu yang ada pada Permaidani. Sama seperti jika Allah memukulmu, menghukummu, bukan bermaksud Allah benci, hanya ingin mengusir dosa-dosa yang ada pada dirimu. Subhanallah. Kaitan dia kadang kita tak nampak kaitan kan. Ya Allah. Kita pukul bantai ni macam apa ni, sebab banyak debu, untuk mengusir agar kelihatan bersih dan suci. Sama seperti jika hukuman Allah kepadamu untuk dibersihkan. Mereka yang berpuitis dan Fitri sendiri mengagumi karya Jalaluddin Al-Rumi. Beliau seorang ahli sufi. Adakah Fitri sendiri ingin mendalami ilmu sufi itu atau bagaimana? Pada wajahmu ada kesufian. Kan pada wajah FBI kan? Saya tidak pasti perkara itu. Saya rasa Sufism lah yang, ya Allah, macam dia betul-betul ilmu yang sangat memukau lah. Dia membersihkan jiwa kan. Kita tengok dulu, saya tengok macam tarian Semai yang pusing tu kan. Sebuah tarian je, tapi rupanya bila saya buat program,
dahsyatnya dia punya perlambangan tu. Sebab dia buat macam ni kan, pusing-pusing. Sini terima rahmat, sini kembali memberi nasihat. Dia pusing tu ada kitaran dia. Dari atas yang pusing-pusing tu nampak macam bunga kelopak yang menguntum, yang ingin menadah rahmat kan. Dia punya simbolik tu dahsyat. Okey, kita tengok macam gitu je. Pusing-pusing tepuk tangan tak habis kan. Ya, dah habis. Rupanya dia meninggalkan banyak perkara yang itu. Wow. Bila orang yang bijak berkata-kata atau pandai, mahir dalam bahasa ni, dia tengok benda dari lensa yang berbeza daripada orang lain. Sangat critical thinking ke seorang Petri Yahya ni melihat sebab bahasa tu dah berbunga-bunga. Kita dah tengok pun, aku pun tadi dia terus cakap. Kan kita pun tak tengok benda secara, because kita cakap simple, kita tengok benda pun simple. Adakah mempengaruhi sebenarnya? Bila kita baca kan, kita banyak perlambangan kan. Dalam bahasa dia panggil sebagai semiotik ni. Bila kita tengok bot penyelamat kan, teringat buku tu. Kata Rumi, dalam hidup ni jadilah seperti bot penyelamat yang menyelamatkan ramai orang. Sebab ramai yang tenggelam. Yang pertama mungkin dalam ekonomi, yang kedua tenggelam dalam cinta, yang ketiga tenggelam dalam kelemasan cinta pada ilahi kan. Padahal dia bot penyelamat je. Kena jadi seperti lilin, ataupun kena jadi seperti orang mati. Sebab dalam bab gosip jadi seperti orang mati. Diam, tak berbicara langsung tentang keaiban orang lain. Okay. Dalam bab matahari, terus memberi, sebab matahari tak pilih siapa pun untuk disinari. Yang kufar, yang munafik beriman dapat matahari yang sama. Okey, dalam bab bulan, pandai-pandailah untuk memberi. Bulan ada dua sisi kan. Yang kita nampak yang cerah je, yang gelap tak pernah siapa pun nampak sisi gelap bulan. Sebab dia pandai untuk menjaga topeng-topeng yang ingin diberikan kepada manusia. Untuk jaga, bukan sebab untuk kita tunjuk baik, tapi untuk menjaga hubungan. Okey. Faham Nana? Faham. Baiklah. Sebab bila cara berfikir tu berbeza, kita kena tengok dunia ni lah cara yang berbeza juga FBI. Saya kena tengok FBI pun mungkin membentuk bulan ke apa kat sini. Untuk itu Zahir. Untuk mendapat ilham. Adakah Petri suka bersendirian ataupun ada satu tempat yang kat sini lah, kalau pergi kat sini mesti akan dapat ilham lebih? Ada? Kena suka jumpa orang baru, sekeliling yang baru. Itulah masa saya kalau travel pun kan, saya pernah baca orang tulis, kau ni kalau setakat pergi travel tak pergi ke masjid ni, baik kau ikut Fitri Yahya je buat program je Rasul ke apa. Mereka tengok kalau pergi tu kalau masjid tu dia orang tengok masjid je kan. Padahal dia banyak lagi kisah-kisah di dalam tu. Lepas tu saya bacalah buku macam tulisan seorang pujang dari Indonesia, dia kata, aku ingin jadi seorang pencuri yang terperangkap di rumah Tuhan, terkunci dan tak dapat keluar lagi. Wow. Maksudnya bila kita masuk ke masjid tu, jatuh cinta betul-betul lah. Tak keluar pun tak apa. Okay. Jadi sebab kata seorang kiai, katanya hidup ni kena ada satu keterpanggilan. Kalau tak ada keterpanggilan, orang tak akan datang ke situ. Sebab dalam bahasa Inggeris pun ada kan. Macam kita, with money you can buy a house but not a home. Kan? Rupanya bila kita nak terjemah kadang susah. Kita kena rujuk balik kepada orang-orang bahasa. Kita ingat maksud dia macam ni je, rupanya maksud dia lain lagi. Berbeza kan. Itulah, tapi tempat-tempat untuk mendapat ilham tu bergantung. Semua orang kata berdiam diri ke apa. Tapi saya mesti dalam keadaan yang bergerak. Okey. Macam travel lah tu. Kita bawa kereta malam seseorang ke, mesti bergerak. Bila bergerak, jadi saya jumpa pula dengan orang yang pandai menulis ni, dia kata, saya kalau nak dapat ilham baru, saya kena bermusafir. Okey, sekurang-kurangnya 2 marhalah tu kita bergerak, dah ada kelebihan untuk ruksah semua tu. Bila sepanjang kamu dalam keadaan yang berbuat baik, ilham akan datang untuk membantu. Masya Allah. Kalau kita nak buat lirik lagu ke, tiba-tiba kita jerkah anak, kita marah-marah, jadi ilham tak kena turun dalam keadaan yang kita penuh negativiti kan. Cuba buat benda baik, kadang-kadang ilham itu terjemput kerana asbab kebaikan tu. Sekarang awak tahu Nana kenapa saya bermusafir hari-hari dari Kuala Selangor. Baik, untuk dapat ilham bekerja dengan saya. Sebab Kuala Selangor tempat Ustaz Yusri. Itulah, ya Allah. Kan Fitri pernah pergi tempat tu. Itulah dia. Alhamdulillah. Dan bila kita nampak Fitri sekarang ni masih dalam bidang penyiaran, masih lagi mengacara jejak Rasul. Sudah InsyaAllah Alhamdulillah ada musim baru selepas era penyiaran ini, di mana anda nampak diri anda. Sekarang saya dalam proses nak buat peringkat sarjana. Sarjana dalam sastra Melayu, insyaAllah. Wow. Banyak masa ni kan. Itulah dia. Sebab kadang kita tahu benda tu tapi tak difahami secara formality. Tadi saya sebutlah, rupanya ada
korpus dunia Melayu ni ada lexical dia kan, ada dia tak faham secara ilmiah tu. Kalau boleh nak faham benda tu secara betul-betul dalam bilik kuliah kan. Okey, kemudian saya juga tak kisah kalau nanti 4 tu akan datang ke, kena ambil SPM lagi subjek sastra Melayu ke, tak kisah. Sebab masa zaman sekolah kita tak ambil kan. Saya nak rasa debaran mengaji tu. Tapi saya teruja juga kalau boleh nak masuk ke pesantren, sebab bahasa pesantren ni lain lah. Saya pernah masuk ke Gontor kan. Gontor lain dia punya jiwa-jiwa tu. Sebab masa saya di Sri Angkasa pun saya dah sebut di mana pun kamu berada, jadilah jiwa di tempat itu. Maksudnya walaupun kita dalam keadaan yang dilimpahi dengan negara yang kufar sekalipun, tapi jiwa tu kena kuat lah. Kita bersahabat dengan mereka yang bukan seakidah, tetapi tetap memberikan jiwa dan wangian kita sebagai seorang Muslim tu. Saya Jadi, rasa itu hanya akan dapat kalau kita dalam bersama dengan orang yang tepat. Saya tengok kadang orang ni dia jarang bercakap, tapi sekali dia cakap tu kita rasa macam menusuk ke hati menusuk ke hati. Sekali dia cakap tu terus. Saya rasa saya macam pernah dengar masa saya buat program-program kan, kenapa mengapa bunyi macam ni. Lepas tu dia kata, yang Pak Syekh ni kita jawapan dia ringkas je, mungkin ramai gelora kerana kamu ni mungkin kurang didoakan. Kita dah kurang didoakan. Kadang kita ni berdoa tetapi kurang didoakan oleh orang lain. sebab lah maksudnya. Kadang-kadang orang tu berdoa untuk kita, tangan kanan berdoa, tangan kiri menikam tajam. Maknanya munafik lah. Saya doakan Wana berjaya, sukses, tapi dalam diam masih ada hasad dan kedengkian. Nyampak aku sebenarnya dengan kau ni. Macam ni okay. Macam tu lah. Ibaratnya orang pandai, but dia FBI dia pelakon kan, jadi dia tahu. Masya Allah. Kadang kita nampak selapis je, tapi bila orang alim ni, dia pandangan dia ada lagi lapisan yang Allah izinkan tu melihat lah. Hebat tu. Dan sebagai seorang yang mendalam Sufism, tasawuf lah itu sebenarnya kan. Sufism ni memang perlu kepada keadaan yang betul, tepat. Pesantren mana Temboro mungkin selepas ini sama-sama kita. Dan Ahmad Fetri, saya nak tanya, dengan apa yang awal lalui episod tadinya dengan tentera Israel di Belgium, di Jerman, dengan perjuangan bahasa yang bukan mudah ini, tidak timbul langsung perasaan kadang-kadang tu rasa macam serik ke di dalam untuk buat ni? Yelah, bukan nak tinggalkan, tapi adakah masih terus nak melakukan kerja-kerja itu walaupun risiko itu menanti? Macam ni, zaman dulu kan kita hanya ada TV kan. Jadi nak syuting pun kena ada permit semua. Sekarang masa saya pergi Afrika 2007 kan, Sudan kan, saya bawa lah telefon Nokia yang boleh ambil gambar. Itu pun orang sekeliling macam jurit, apa ni macam video kan. Tak pernah tengok. Sekarang orang Afrika lagi dahsyat konten dia kan, sebab teknologi kan. Jadi kalau kita buat konten yang biasa ni, orang macam tak heran sangat. Kita kena lawan, fikirkan idea apa yang boleh menggugah POV seorang pempengaruh ataupun influencer ni. Kerana influencer ni buat pendekatan yang kadang-kadang tak betul ni, macam salah sikit kan, tak tepat. Mungkin bahasa dia santai, padahal kalau ikutkan kita ada lagi pandangan yang lebih ilmiah, yang lebih mendidik. Macam mana kita untuk bersaing dengan ni lah, orang yang memang hidup di zaman telefon ni, serba moden ni Ada tak pempengaruh ataupun influencer yang Fetri tengok macam okey, inilah lapisannya, inilah yang bukan, akan memperjuangkan kan, bahasa ni? Ada ramai yang bagus, tapi mereka tak terdedah di media sosial. Saya tanya kenapa. Saya kan banyak kali juga buat jadi speaker untuk debat kan. Kenapa semua hilang lepas? Sebab mungkin mereka memilih bidang profesional, doktor, peguam semua. Mereka tak berdampingan. Pinjam TikTok sayangnya tengok, katanya kenapa 10 orang je followers ni kan. Rupanya tak buat benda tu. Padahal awak ni dulu saya kagum sebab awak ni muda, pendebat, pemidato semua. Tolonglah awak, orang macam ni kita perlukan. Tapi mereka memilih untuk berdiam, reserve macam tu macam padahal yang takut nanti yang ke depan ni tak ramai sangat. Yang ke depan ni yang takut main je, yang hanya menari sahaja. Kan? Tapi mungkin mereka pun ada prinsip tertentu. Mungkin prinsip kan. Mungkin takut kepada kemasyhuran mungkin. Kan? Mungkin rasa macam susah kot nak penetrate ataupun susah nak tembusi. Because kita tahulah kalau kita tak menari tak buat yang trend punya kind of content, mungkin susah. ada prinsip yang tak nak menari kan, tak ada apa. So kita tak nak masuk.
Jadi itulah saya harapkan yang hebat-hebat tu kembalilah berjuang. Sebab itulah yang akan memperjuangkan bahasa ni juga sebenarnya. Macam 10 tahun lepas kita okay, ni pemandu terbaik, pendapat baik. Lepas 10 tahun tunggu macam tak ada pun. Sebab memilih untuk haluan yang berbeza. Yang Hai Saudara tu siapa? Zidin ya. Zidin. Dia je lah kalau tengok dia betul yang lah sebab ada ekosistem macam ayah sendiri. Dia tengok depan mata kan. Ya. Tu. So minat tu lahir Minat dari situ. Tapi itu pun bagus, muda yang masih lagi memperjuangkan dan memberi impact juga. Okay, pengaruh hebat. Nasihat kepada kami berdua untuk ni. Untuk Nana Mahzan khususnya. Banyaknya. Itu dia macam kadang-kadang ada kelebihan. Santai dan mudah difahami. Cuma saya susah nak cakap bahasa yang santai. Macam dah diprojekkan kena macam ni. Jadi dalam hidup ni kena ada cakap pindah. Cakap pindah. Cakap pindah macam kalau orang Kedah kan, dia kata kat hang, wah hang tak kata dia balik. Kita nak terjemah dalam bentuk yang formal kan, ambil masa juga kan. Jadi kadang-kadang biasa tu lebih senang disampaikan dalam bentuk yang cakap dalam bahasa asal tu. Jadi tugas kami pula untuk dokumentasikan dalam bentuk yang ilmiah sikit. Dia berkata kepada macam tu. Jadi kepandaian tu untuk cakap pindah. Kadang orang lama-lama macam orang utara, dia mungkin dah umur 90 dah mungkin separuh nyanyuk, tapi masih ada yang boleh pakai. Sayang kalau dia meninggal habis ilmu. Padahal benda tu tak dokumentasi dalam bentuk yang baik. Macam saya tengok ada orang lama di utara kan dia kata macam kita ni kalau nak masyur kan, padahal keadaan masyur tu sangat unik, indah, tapi orang tak hargai sangat. Jadi saya suka kalau macam di dewan-dewan tempat-tempat ke, dinamakan ni dewan kenanga ke, ataupun dewan yang cantik dengar kan, teratai semua. Sebab zaman sekarang kita tengok macam nama tempat pun macam Presin 7 macam contohlah kan, macam Boulevard sebab tu. Jadi orang tak merasa tempat tu memang cantik, menawan, ada ukiran Melayu, tapi dia tak bentuk dia tu macam kenapa nama Inggeris kan, section Presin, jadi Boulevard tu. Cabaran kita untuk mewujudkan sekeliling lah. Memartabatkan. Saya amat mengharapkan nanti ada buat kuis-kuis ke yang tadi. InsyaAllah kita boleh jalankan satu hari. Mungkin satu hari, mungkin ada hari bahasa ke dekat meja. Kita ada segmen DBP. Kita ada segmen DBP. Boleh bersama Ahmad Petri mungkin. Boleh kita jalankan cadang di Radio Zayan. Why not? Sebab saya suka nantikan istilah-istilah baru kan, yang bila saya kongsi dengan pelajar mereka gelak. Contohnya macam teaser kan, thriller, montage. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Saya cakap lah, dalam bahasa Melayu kita panggil iklan acah. Betul, iklan saya pernah dengar. Dia orang gelak, acah-acah macam bahasa budak kan. Jadi ternantikan lah. Contohnya macam kita sebut, macam kita kan ada jerawat kan, kena pakai concealer kan. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Concealer. Penampak. Sahab noda. Apa tu? Sahab noda lah. Sahab. Bukan penutup. Dia ada terma dia kan. Macam inspector sahab. Kemudian apa lagi, macam jet lag kan. Kalau DBP sebut gangguan ritma harian. Wow. Jadi DBP dah memang muktamadkan benda tu. Dan kena kita betulkan benda-benda yang kita rasa tak biasa. Melepaskan batuk di tangga ke melepaskan betuk di tangga. Yang sebetulnya melepaskan betuk kan. Batuk. Batuk. Orang kata betuk tu pemegang air tu, tapi kalau ikut DBP memang batuk. Sebab dia ada simbolik kenapa batuk. Macam batuk ni dia perlambangan kepada benda yang pelbagai lah. Macam FBI pandai buat batuk orang kaya-kaya macam mana. Batuk raja-raja. Batuk nak memikat orang. Rupanya pada batuk tu dia buat kajian juga. Sebab tu nama dia peribahasa. Maksud dia bukan guna pemahaman kita, tapi pemahaman kepada orang yang mengkaji tu waktu itu. Faham. Masya Allah, banyak sebenarnya kalau kita nak kaji pasal bahasa ni indah. Dan kebanyakannya kenapa orang kita tidak menggunakan pelbagai bahasa yang besar dalam bahasa kita, tapi kalau bahasa Inggeris ada jargon-jargon perkataan yang kita guna kan. Kita sebenarnya nak bawa balik juga Ahmad Petri ke radio semula, sebab pernah juga bertugas sebagai penyampai radio satu ketika dahulu kan? Boleh InsyaAllah. InsyaAllah. Cuma kalau kita tak biasa guna tu rasa macam susah, tak biasa. Mungkin kita boleh perbanyakkan vocabulary, bahasa-bahasa, perkataan-perkataan yang indah-indah untuk kita gunakan dalam bahasa harian. InsyaAllah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Seorang pengacara TV terbaik, pengacara TV popular, calonnya dulu satu ketika penyampai radio terbaik pernah dicalonkan, dan juga pengulas
TV terbaik Anugerah Sri Angkasa 2024. Masya Allah. Last but not least, harapan kepada penonton-penonton, pendengar-pendengar podcast kita ni, mungkin nak ajak mereka untuk belajar lebih lagi tentang bahasa? Dua benda kena ada. Yang pertama kosakata, yang kedua kosarasa. Kosarasa. Kosakata tahu? Kosakata tahu. Apa? Vocabulary. Okey. Betul? Kosarasa. Kosarasa, itu saya tak tahu. Kadang kita terima perkataan tu tapi tak ada perasaan. Rasa juga ada kosa-kosa dia. Wow. Kan kita Contoh? kan macam rasa, rasa kopi apa? Pahit. Ya, rasa garam, Masin. memperbanyakkan rasa itu. Rasa cinta, rasa kecewa, rasa gering, rasa ingin menikam. Sebab bahasa ni pada satu tahap dia mampu untuk menikam jiwa manusia. Wow. Tak ada rasa macam mana kita nak hidup kan? Nak kena banyakkan rasa, kosakata dan kosarasa. Sekarang saya rasa nak berhentikan podcast ini sekejap. Sebab kalau dipanjangkan banyak sebenarnya soalan dan banyak. Tapi kadang-kala kita perlu hentikan secukup rasa. Betul? Supaya tidak terlampau apa dia kata? Melebihi batasnya. Bila melebihi batasnya akan kuranglah kemanisannya. Kalau sebenarnya tinggal yang satu persoalan, kalau 1000 tahun hujan menimpa, padam tak rasa masin lautan? Fikir-fikirkan. Hantarkan jawapan anda di talian 039549. Alhamdulillah, terima kasih Petri Yahya. Hari ini saya rasa banyak yang membuka minda saya sebenarnya untuk mencintai bahasa kita, menggunakan bahasa kita dengan lebih baik dan cantik lagi. InsyaAllah saya belajar kosakata lebih banyak dan tata bahasa yang lebih baik, insyaAllah. Ada satu lagi soalan. Kenapa ikan di dalam laut bila nak dijadikan ikan masin kena letak garam? Okey, fikir-fikirkan. WhatsAppkan jawapan anda 0169175555. Terima kasih kepada Petri Yahya sekali lagi. Kalau anda terlepas nak tengok ni secara penuh, boleh ke YouTube Zayan, di Spotify, di Apple Podcast dan juga di aplikasi Shock. Kita jumpa lagi untuk Ruang Cerita Zayan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Chai.